Guys, apa jadi dengan France? Spanyol malukan France 2-0, so jom kita review perlawanan ini. Awal-awal minit permainan, kedua-dua tim ni nampak bagus tau. France diorang lebih fokuskan dekat bahagian counter attack, manakala Spanyol lebih fokus dekat bahagian kawal tempo permainan. Semuanya berubah untuk France waktu Saliba keluar. Boleh nampak selepas Saliba keluar, masuk saja Le Quar, gandingan di antara Upamecano dan juga Le Quar memang tak menjadi. Dah lah dekat bahagian defense problem, dekat bahagian midfield pun France betul-betul teruk perlawanan ini. Ke awal-awal minit permainan, korang boleh nampak Rabiot kawal tempo permainan dengan bagus. Selepas Rabiot dapat kad kuning, memang hancur terus midfield France. Bukan itu je, dekat bahagian attacking, betul-betul teruk France dalam game ni tau. Boleh nampak Mbappe kena sorok dengan bunian. Dembele punya try memang tak lepas-lepas. Lepas tu player yang betul-betul buat aku sakit hati adalah Olise. Olise banyak kali terlepas bola dekat bahagian midfield and dia boleh jalan kaki weh. Tapi Spanyol well deserve menang perlawanan ini sebab gameplay diorang betul-betul bagus, terutamanya dari segi link up play dan juga dominasi dekat bahagian midfield tu sumpah power. Aku respect betul dengan Rodri, cara dia handle pressure dekat bahagian midfield tu betul-betul power. Bukan setakat Rodri saja dekat bahagian defense tu, Pau Kubasi dengan Laporte betul-betul mantap untuk perlawanan kali ni. Tapi itulah, Spanyol main bagus, pergi ke final, boleh ke diorang menang World Cup? Apa pendapat korang? Jangan lupa komen.